pakat belajar agama. Nak kita bertaubat daripada kesilapan kita hak masa dulu. Dulu lara kita. Nak tambah lara dah. Main-main juga, mengaji juga. Jadi tolong kesian saudara kita hak di luar sana. Dia tak ada heran orang mengajar agama ke, orang mengajar kitab ke, orang nak beri tauhid ke, nak ajar tajwid ke, nak betulkan semayang, dia tak ada heran. Dia penting dia luar tu, gi mari cari piti. Faham? Kita hak belajar agama pun mati, dia hak lupa agama pun mati. Tetapi ingat, orang yang lupa agama bila masuk di dalam kubur dia akan menyesal besar. Maka sekarang kita bangun daripada tidur masing-masing. Nabi kata annasu fid dunya niyamu. Manusia majoriti di dalam dunia niyamu, sedang tidur. Apa makna tidur? Tidur ni tak sedar dengan tanggungjawab kepada agama. Tidur lah. Yang dia tahu tanggungjawab kepada makan dan minum. Nampak? Seperti hayawan. Hayawan mari tak kalau orang buat kuliah tajwid? Lembu mari tak kalau kita jumpa ustaz mari ngajar sini tasawuf. Tak. Kita buat program tafakuh feeding untuk faham semayang, puasa, zakat, haji. Kambing mari tak? Tak mari. Jadi saudara mara kita, kawan-kawan kita, anak beranak kita, rakan pejabat kita yang tidak heran dengan program-program agama seperti ini, duk kira cari makan saja, mereka adalah serupa lebih dengan lembu dan kambing. Jangan kata gitu ustaz, tu datuk tu. Datuk kambing. Tak ada kira siapa-siapa. Faham? Kerana raja yang paling besar Fir'aun. Nampak? Allah perintahkan Nabi Musa dengan Nabi Harun pergi ajar Fir'aun. Nampak? Izhaba ila Fir'aun innahu tagha. Hei Nabi Musa dan Fir'aun, mu pergi ajar hukum-hukum agama, tauhid akidah kepada Raja Fir'aun, kerana dia melampau batas. Kalau Raja Fir'aun mesti belajar tauhid dengan Nabi Musa, Raja Fir'aun yang begitu hebat mesti faham akidah, mesti dengar Nabi Musa nak ngajar. Dah kita benda ingat. Allahu Rabbi, ramal ini orang tak heran ilmu fardu ain. Padahal percuma. Tuition matematik RM60, sains RM40, tuition anak. Tapi ni tuition yang wajib. Siapa dak hadir tuition fardu ain menjadi fasik, free of charge, ada kipas, bawah kapet, tambah mari juga, bodoh macam lembu. Faham? Tunggu. Bukan kita marah belajar dunia, boleh belajar, tak salah. Siapa PhD tak ada masalah lagi. Tapi lupa belajar ilmu agama. Kalau anak boleh belajar London, University of Liverpool. Hebat. Bukan dekat bawah Liverpool. Nak pergi atas ke LIA satu hal dah. Satu naik tunggu kapal terbang 6 jam baru sampai. Naik kapal terbang bukan boleh pergi direct bah. Isi minyak pula tu di Selong rong 95. Faham? Rong 97 mahal. Berti pula dekat Kahirah baru terus ke London. Nampak? Naik bah pula Liverpool 24 jam perjalanan campur transit. Tinggal kampung halaman nak belajar University of Liverpool. Faham hukum-hukum berkenaan dengan arkitek, engineer, macam-macam hal keduniaan. Tinggal kampung ni, kalau duduk di Kelang ni 5 tahun tak balik ke Kelang. Toki mati tak balik. Pasal apa? Exam. Takkan nak balik exam dekat Liverpool. South Liverpool. Anak saudara mati, langgar di mak repik, tak balik. Tok, dah toki mati tok, nikah lain pula, tak balik juga. Mana tak apalah. Maknanya hebat pengorbanan orang yang belajar di universiti jauh-jauh.
Tapi di sebelah rumahnya masjid, di sebelah rumahnya surau, orang mengajar fardu ain, dia tak pergi. Bodoh daripada binatang. Faham? Walaupun ditulis di kereta University of Liverpool, jauh dia pergi belajar, dalam kampung dia sendiri dia tak hadir kuliah, University of Liverpool bodoh. Faham? Tu tak ada kira siapa-siapa. Siapa yang makan lada, dia kena terasa pedah. Bila terasa pedah, alhamdulillah. Kalau kita dengar tapi tak terasa hati, hati kita mampu kerah. Dah dengar orang ngajar mesti rasa hati. Dia ni kata kat aku dah. Number one waktu dia panggil. Faham? Nah. Kalau balik-balik, anak dia balik, orang tanyalah. Tu hak mana pula tu, hak lelaki tu? Anak amba lah tu, ngaji kat Afrika. Dah hak baru ni abang dia ngaji Tokyo, balik sekejap takut nuklear. Ramai anakmu hebat-hebat mengaji. 6 beradik Cik Yah, anak kita 6 tak ada mengaji dalam negeri. Hak sulung Mongolia. Bagus, alhamdulillah, anak semua overseas. Tapi bila ayah mati, panggil tu imam semayang mayat. Dah mana 6 beradik overseas? Tak pandai semayang mayat, tak pandai semayang jenazah. Dah cerdik ke bodoh? Ada anak overseas tapi tak boleh jadi imam salat jenazah. Dalam kitab fiqh kata yang terutama jadi imam salat jenazah anak si mati itu sendiri. Tiba-tiba anak si mati mengaji tinggi, tak boleh jadi imam salat jenazah. Sudah kerja dah lah. Ada yang tak pandai langsung buat alasan. Kita kata macam binatang. Allah sebut dalam Quran, wahum kal an'am, anak-anak seperti ini seperti binatang-binatang. Memang bila kita sebut binatang, kasar ustaz ni. Tak kasar, dalam Quran kata wahum kal an'am. An'am ada binatang, tapi bila sebut binatang keras. Okey, kita lembut sikit. They're like animal. Gitu. Betul? Sama juga. Sebab apa? Seperti binatang. Baik, bila ayah mati, kita pun tanyalah. Ada lembu seekor bawah. Kita pergi kat lembu. Lembu. Boleh tanya satu soalan? Boleh? Lembu kata. Bahasa dia. Kegi boleh dah nak tolong semayang mayat, pasal tuang awak mati dah semalam. Lembu kata, tak boleh boh. Faham? Lepas tu anak si mati tak boleh juga semayang mayat ayahnya sendiri. Sama tak dengan lembu? Sama lah. Sama saja, cuma lembu tak pakai seluar dalam. Faham? Jadi hakikat anak-anak yang jahil hukum agama, anak-anak ini seperti lembu, seperti kambing, seperti hayawan, ayam dan itik. Itu hakikat dia. Jadi makin mari ramai-ramai kita berazam keluar daripada nama lembu, keluar daripada nama binatang, kita menjadi manusia yang berakal. Nampak? Iza marartum biriyalil jannah farta'u. Bila kamu lalu, kata Rasulullah, pada tamang-tamang syurga, masuklah ke dalam, singgahlah. Tanya sahabat, apa dia tamang syurga? Nabi jawab, hilaku zikri, tempat orang belajar hukum agama. Ada orang mengajar, pergi. Ada orang belajar, pergi. Kita dapat terima pada zaman ni tak macam zaman Rasulullah. Bila Rasulullah mengajar, semua orang boleh datang. Zaman ni tak boleh. Ada orang kerja malam, ada kerja siang, ada shift, ada on-call, kita boleh terima. Tapi pandai-pandai. Jangan tak nampak langsung muka dia di masjid. Hanya nampak mari pada nisfu Sya'ban saja. Atau semayang raya saja. Semayang raya tak mari tak berdosa. Fardu ain tak mari, mu tanggunglah dosamu di hadapan Allah di hari akhirat nanti. Atas tiap-tiap mukallaf. Jadi mukallaf ni bahasa Arab.